على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, majlis menjemput Ustaz Muhammad Fadil Ismail Al-Yamani, Mudir Pondok Moden Saadah Al-Darain. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini sekarang rahmat Allah dan keberkatan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk memilih dan menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah. Wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah. Wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi majlis, dan seterusnya kepada VIP, dan seterusnya kepada yang saya hormati barisan penceramah pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Muhadir Ibn Haji Jud, Al-Fadil Al-Habib Jamuddin Al-Khirib, dan seterusnya kepada ahli-ahli yang membaca qasidah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya Al-Faqir saya dibandingkan dengan dua penceramah lagi sangat jauh berbanding ilmu mereka. Tapi disebabkan perintah, maka saya ni mengikut perintah. Ala kulli hal, dengan masa yang ada, saya ingin bercakap sikit kerana kita nak lebih mendengar kepada sebentar tadi daripada Ustaz Muhadir, dan kemudian insya-Allah yang kita nak dengar daripada Al-Habib. Dan mudah-mudahan apa yang kita nak sampaikan pada sekarang ini mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita nak bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda tanya, satu soalan kita nak tanya pada diri kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling dia, kalau kita lihat ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tarbiyah yang menjadikan sahabat-sahabat beliau itu melakukan sesuatu kerja agama Allah, melakukan sesuatu kerja dakwah, melakukan sesuatu kerja yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan bersungguh-sungguh. Apakah kelebihan tarbiyah Nabi Muhammad SAW? Sehingga kan Allah SWT sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, Allah sebut
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, wa'lamu, ketahuilah kamu semua, anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya bila sebut fikum, sesungguhnya di dalam diri kamu itu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan para mufassirin bila menyebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah, perlunya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka, iaitu adanya Nabi di dalam hati mereka sebagai panduan mereka dalam kehidupan mereka. Sekiranya kita tidak meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, tidak dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan pergerakan hidup kita di atas muka bumi Allah, maka ketika itu akan berlaku kepincangan dan kerosakan. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, karena itu disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah. Yang mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini dibacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaihi bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala sebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Kalau kita tengok pengkhususan ayat itu, iaitu di kalangan orang Arab ketika itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Iaitu sangat besar, sangat risau dia, sangat sedih dia sesuatu yang menimpa kita. Harisun 'alaikum, dan sungguh-sungguh nakkan kebaikan bagi kita. Raufur rahim, wa bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang beriman itu Nabi SAW sangat kasih dan sayang pada mereka. Inilah kaedah, kerana itulah Nabi SAW berjaya dalam tarbiyah dia. Yang pertama sekali, iaitu dia itu merasakan masalah orang lain itu adalah masalah dia. Yang keduanya, dia bila berjumpa seseorang, dia nakkan kebaikan untuk seseorang itu, sangat-sangat dia nakkan kebaikan bagi orang itu. Dan kemudiannya dia berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, pandangan mereka dengan kasih, yang mana disebut dalam satu syair, disebut yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma sya'ahu kahadwin na'li bin na'li idza man na'lu hadahu. Di akhir syair itu disebut walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Yang mana Nabi SAW, yang mana disebut dalam syair itu membawa maksud yang di akhirnya, bila seseorang itu ada hati yang baik, yang nakkan Allah, yang nakkan kebaikan, maka bila berjumpa dengan seseorang yang juga nakkan kebaikan, semua tidak berjumpa jalan, maka disitulah bukti mereka bertemu, dan akhirnya bertautlah kasih sayang di antara mereka, dan akhirnya mereka berjalan terus menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam mengajar kita, dalam mentarbiyah, kenapa di zaman kita susah nak lahir sebagaimana hasil tarbiyah yang ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tengok sahabat-sahabat Nabi, ramai yang nak mati kerana Rasulullah SAW. Ramai yang sanggup mempertaruhkan nyawa, menghabiskan harta kerana Rasulullah SAW. Contohnya sebagaimana kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila duduk di dalam gua Thur, yang mana ketika Nabi SAW melihat keresahannya, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, adakah kau takut wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, in kutiltu ana innama ana rajulun wahid walakin law kutilta anta halakatil ummah. Disebut oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku mati, aku hanya seorang saja, aku manusia biasa. Tapi kalau kau mati ya Rasulullah, akan celaka umat seluruhnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok Suhaib Ar-Rumi, yang mana hasil tarbiyah Nabi SAW.
ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dibawa segala unta-untanya, dibawa segala hartanya, dibawa segala macam-macam harta yang dia ada. Dia seorang yang kaya, Suhaib Ar-Rumi. Tapi bila sampai di tengah padang pasir, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika itu mereka mengatakan pada Suhaib, "Wahai Suhaib, engkau kawan yang tidak mengenang budi. Ketika kau datang ke Mekah, kau datang dalam keadaan papa kedana. Tapi setelah kami memberikan kau peluang-peluang perniagaan dan kau sudah menjadi kaya, kau lupakan kami dan kau ikut Muhammad." Apa yang dijawab oleh Suhaib Ar-Rumi? "Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapatmu? Sekiranya aku tinggalkan seluruh hartaku ini untuk kamu, bolehkah aku pergi ke Madinah?" Terperanjat orang-orang Quraisy. Mudahnya tinggal harta yang sangat banyak itu semata-mata nak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ketika itu ditinggalkan semua harta dan orang Quraisy mempersilakan Suhaib Ar-Rumi pergi ke Madinah. Sampai berita itu kepada Nabi SAW dalam satu riwayat. Ba'da an sami'a khabara Suhaibin, qala Rasulullah SAW, "Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun." Setelah sampai berita Suhaib kepada Nabi SAW tentang harta yang telah ditinggalkan demi menjalankan perintah Rasulullah SAW, Nabi hanya keluar daripada mulutnya, "Rabiha Suhaibun." Untungnya Suhaib, untungnya Suhaib, untungnya Suhaib. Agak-agaknya kita lah, kalau tinggal semua harta macam tu, apa yang untung? Ketika itu satu ekor unta nilainya sekarang seperti Mercedes mata Senate. Apa tu? Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, dia tinggalkan beratus-ratus Mercedes demi menjalankan perintah Rasulullah. Dari mana datang tarbiyah ini yang sampai jadi macam itu? Adakah di zaman kita yang sanggup habiskan hartanya demi Rasulullah SAW? Adakah di zaman kita yang sanggup letih dan penat, tidak mengingat apa-apa perkara sekalipun yang menimpanya, janji dia dapat menegakkan Allah, menegakkan kalimah Allah, menegakkan Rasulullah SAW, dan boleh menarik orang ke arah cinta Rasulullah SAW. Ummu Salamah, yang mana antara perempuan yang awal berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika mana dia berhijrah, dia bersama suaminya Abu Salamah di tengah padang pasir. Ketika itu mereka dikepung dan berlaku pergelutan, dan akhirnya terlepas Abu Salamah yang dapat ditangkap Ummu Salamah. Dikunci di rumahnya. Ummu Salamah seorang perempuan yang mempunyai anak yang kecil. Apa yang dia boleh lakukan? Hanya dia menangis. Pagi menangis, tengah hari menangis, malam menangis. Pagi menangis, tengah hari menangis, malam menangis. Begitulah seterusnya, pagi menangis, tengah hari menangis, malam menangis. Maka Ummu Salamah hanya menangis. Tapi ingat janji Allah. Allah menyebut dalam satu hadis qudsi, "Ana 'inda min kasrati qulubihim min ajli." Aku bersama orang yang hati dia sedih kerana aku. Maka ketika itu datang pertolongan Allah, dipendekkan kisahnya, yang mana akhirnya Ummu Salamah dilepaskan. Ummu Salamah dilepaskan, dan dia itu berjalan, dihantar keluar kerana kesian. Ada beberapa sepupu-sepupu, saudara-saudara perempuannya yang kesian melihat Ummu Salamah, maka dilepaskan dan dia berjalan daripada Madinah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, lebih kurang 500 km perjalanan. Dalam keadaan dia berjalan, tidak ada tunggangan, membawa anak, setengah riwayat mengatakan tidak bersepatu, sejauh 500 km perjalanan demi menjalankan perintah Rasulullah SAW. Saya nak tanya adik-adik di sini, di manakah terletaknya kekuatan Ummu Salamah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Yang itu cerita piramid. Tidak, kekuatannya di sini. At-taqwa hahuna. Ini tarbiyah Nabi. Nabi mentarbiyah kepada matlamat, bukan material, tapi martarbiyah ke dalam rohani, yaitu matlamat yang tertingginya mencapai takwa. Cuma kita ini masih terikat dengan diri yang zahir. Kerana itu kita tidak boleh menyelami diri yang batin. Kalau lihat kepada ulama-ulama tasawuf dan arif billah, minta maaf kalau kurang ilmu, minta diperbetulkan, maka disebutkan diri itu ada dua, diri yang zahir dan diri yang batin. Tuan kepada diri yang zahir, iaitu diri yang zahir apa dia? Ini tangan kita ni, mata kita,
kaki kita. Ini diri yang zahir, yang disebut para ulama sebagai alat untuk digunakan di atas muka bumi yang zahir ini. Dan Tuhan kepada diri yang zahir, iaitu diri yang batin, iaitu ruh. Maka tangan ini sebagai alat, maka disebut orang-orang arif billah, ianya adalah sebagai alat. Kalau tidak digunakan, maka ianya sama seperti alat yang digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain, yang seperti binatang dan seperti yang lain-lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak dapat menterbiah rohani kita dengan mudah, dengan kuat? Kerana kita masih terikat dengan diri kita yang zahir, masih terikat dengan material. Setiap mata, setiap benda yang dilihat, barulah dipercayai, barulah diyakini. Setiap perkara yang boleh dipegang, barulah dipuas hati. Kalau bandinglah contohnya, hari ini contohnya dia kata, saya akan bagi kamu emas besok. Ada surat, boleh tak surat? Maknanya dapat surat, baru kita yakin, baru dapat emas. Oh, kita pegang benda tu. Maknanya bila orang bagi duit, kita pegang duit tu, baru kita rasa puas hati dan kita yakin. Mata kita, selagi mana tidak nampak apa yang kita nak, maka kita tidak puas hati. Jadi bagaimana kalau kita asyik terikat dengan kaedah itu? Macam mana nak menterbiah roh kita yang nak meyakini sesuatu yang kita tidak nampak? Contohnya Rasulullah SAW. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang dalam ini nak meyakini dengan kuat kalau kita masih terikat dengan diri yang zahir, yang hanya nak melihat dengan benda-benda yang ada di depan mata kita, yang boleh disentuh dan sebagainya. Ini tarbiyah yang diterbiahkan kepada kita oleh golongan-golongan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali itu kita punya feel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuat. Feel kita kepada Rasulullah SAW tidak kuat. Begitu juga Al-Faqir, kita sama-sama berjalan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, masa terlalu pendek, masa kita di dunia terlalu pendek. Maka jangan berlengah-lengah, jangan tangguhkan amalan hari ini kepada besok, jangan tangguhkan amalan yang pada saat ini kepada saat yang kemudiannya. Kerana apa? Kerana saat yang kemudiannya terlalu banyak kelebihan yang Allah letak. Maka kalau kelebihan yang ini tidak diambil, maka bila nak dibuat, kerana selepas itu ada kelebihan-kelebihan yang lain. Kalau dibuat pada waktu itu, kelebihan yang di waktu itu, bila pula yang kita nak buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tarbiyah Nabi yang nak mencapai kepada matlamat takwa, maka nak diperbahaskan benda itu agak panjang dan memerlukan masa yang sangat panjang. Cuma masa kita sedikit. Cuma yang terakhirnya, yang kedua, dalam tarbiyah Nabi, Nabi sentiasa mendetailkan sesuatu benda sehingga sampai pada perasaan kita. Contohnya bila kita sebut ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Kecuali untuk menyembah aku. Apa maksud menyembah di situ? Maka ramai di kalangan kita nampak yang menyembah itu hanya semata-mata sembahyang, hanya semata-mata membayar zakat, hanya semata-mata sembahyang jemaah. Tetapi bila disebut ibadah, apakah ibadah? Ibaratun an kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min al-aqwal wal af'al. Iaitu satu ibadah kepada setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada kata-kata dan perbuatan. Maka itulah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah yang dipanggil ibadah. Manakala sembahyang dan sebagainya itu dipanggil nusuk, iaitu ibadah yang dikhususkan. Maka ibadah itu luas. Apa yang kita buat pada hari ini? Ibadah. Masya Allah. Kerana Allah suka dan Allah redha. Apa yang kita kata adalah perkara yang baik. Seperti qasidah-qasidah yang dibaca tadi. Dengan qasidah yang Masya Allah dibaca pula qasidah Habib Abdullah Ali Al-Haddad. Disebut, Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku yang kusembah, wahai Rajaku yang memilikiku, anta ta'lam kaifa hali, engkau tahu keadaan aku. Wa bima qad halla qalbi, apa yang menghalang hatiku, min humumi wa ishtighali, daripada keresahan dan kesibukan dengan dunia yang kau jadikan ujian bagi kami, Ya Allah. Mengadu Habib Abdullah kata, Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali.
Itulah qasidah yang saya dengar ketika saya mengaji di Yaman. Lepas tu terus out. Masuk terus out apa? Terus macam mana nak cakap? Masuknya Subhanallah. Itu pasal kita kena dengar qasidah ni. Sebab qasidah ni yang dibaca-baca tu semuanya ditulis oleh ulama-ulama kita ketika mana mereka rindu kepada Allah, ketika mana mereka rindu Rasulullah, tercipta syair itu. Allah barakah. Daripada kita mendengar sesuatu yang dicipta sambil-sambil minum kopi, dicipta sambil-sambil sakit perut, dicipta sambil, maknanya dicipta pada bukan kerana keberkatan. Tapi itu masyarakat kita dengar. Ini bukan tarbiyah Rasulullah. Kadang kita feel dengan lagu-lagu yang dicipta bukan melalui keberkatan. Kadang bila kita duduk, kita dengar saat kita berpisah, kau genggam erat tanganku, sepertinya tak merelakan pemergianku untuk meninggalkanmu. Itu sikit. Itu yang terhafal. Pak Alish, saya demam hari ni, itu yang ketiba nyanyi tu. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah SWT, daripada yang itu, baik kita dengar yang begini, yang macam disebut Ishfa'lana. Kita minta, ya Allah, berikan syafaat pada kami ya Rasulullah, bagi kami ya Rasulullah. Dalam itu menghadirkan Nabi SAW. Tak pelik. Sebab dalam tayat akhir kita, dalam tayat awal kita sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Kita cakap apa? Salam kepada engkau. Ka tu, iaitu seolah-olah Nabi tu di depan kita, mukhatab. Iaitu bila kita kata Assalamualaikum, maknanya seolah-olah Nabi tu di depan kita, seolah-olah berdialog dengan kita. Masya Allah. Kita bila tayat akhir ada rasa macam tu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak perkara yang kita leka, banyak perkara yang kita tidak ambil sehingga kita mendapat foto pembukaan daripada Allah. Maka ingat yang terakhir, minta maaf, yang disebut oleh guru saya Al-Fadhil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, man yata'allaqu bil baqi baqin wa man yata'allaqu bil fani fanin. Sesiapa yang bergantung kepada yang kekal, maka akan kekallah kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang bergantung kepada yang musnah, maka akan musnahlah kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Kita bergantung pada Allah yang kekal, maka kekal segala-galanya. Kita bergantung kepada manusia yang akan hancur, maka akan hancurlah segala-galanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Minta maaf di atas kekurangan ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Dan saya rasa cukup setakat itu saja. Maka kita mengetahui diri kita setakat mana, sahibun nafs adra bi nafsih, maka saya tahu diri saya setakat mana. Mudah-mudahan Allah memberkati dengan apa yang saya sampaikan dan menjadikan hujah bagi saya di depan Allah, bukan hujah ke atas saya nanti, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Saya akhiri dengan kalimat suci, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum. Syukran jazilan kepada Ustaz Fazil bin Ismail Al-Yamani atas materi ilmu yang disampaikan. Sallim wa barik wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Hada wa qad nashara al-ilahu nutahu fil kutubi bayyanaha lana tibyana. Sallallahu alaihi akhadha mithaqan nabiyina lama ataitukum min hikmati ihsana. Wa ja'akum rasuluna لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. ومشفع أنا قلت لا أتوانى.
يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤتي تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأي البرهان كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهب بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى
الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصادع ودنا وقت الهداية برسول الله وهيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
Hadirin dan hadirat, seterusnya majlis menjemput pentausiah yang tidak asing lagi, Al-Habib Najmuddin. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد
أحييكم بسلام عاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengurusi majlis, barisan penceramah, guru-guru kita yang dihormati lagi dikasihi, doktor-doktor, pensyarah yang terhormat, para alim ulama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu beban yang cukup berat menjadi penceramah yang terakhir, kerana seolah-olah ianya adalah merupakan khitamul misik ataupun penamat yang manis disebutkan. Sebab itu hari ini tertibnya biasanya adalah yang banyak ilmunya itu yang terakhir, tapi hari ini yang kurang ilmu yang terakhir. Jadi dah ditahu semuanya perkataan ataupun ceramahnya tadi ini, sehingga modalnya dah habis. Alhamdulillah. Sebab kalau banyak modal, kita akan lama di dalam dewan ini. Alhamdulillah. Kita berada dalam dewan ini. Yang merisaukan adalah apabila yang menjadi terakhir itu risikonya adalah ianya wa imma akan menjadi suatu perkara yang akan dilihat dengan fokus ataupun sesuatu yang dinanti-nantikan, ataupun nanti akan dilihat adalah 3 muka. Wa imma yang dilihat nanti muka penceramah itu lain macam, ataupun muka jam bila nak habis ni, muka 11 suku dah, ataupun muka pintu bila masa pula nak keluar. Jadi sebelum tuan-tuan hadirin rasa macam itu, insyaAllah saya akan ringkaskan insyaAllah. Apatah lagi yang bujang-bujang tak apa, yang dah kahwin ini macam mana nantinya nak balik, yang isterinya dan anaknya menanti di rumah, adakah akan dinanti dengan senyuman atau sebaliknya? Baginda Rasulullah SAW ketika balik terlewat rumahnya, ketika itu Sayyidatina Aisyah yang menanti kepada baginda Rasulullah telah pun tertidur kerana terlalu lama menanti kepada kepulangan baginda Rasulullah. Ketika Nabi SAW sampai ke rumah memberikan salam, Nabi SAW adabnya memberikan salam itu 3 kali. Kalau tak disahut, bermakna Nabi SAW tak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Yang berkunci lah kalau kita ni kan. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dibentangkan ketika itu Rasulullah SAW akan ridaknya, kemudian Nabi berbaring di luar pintu, di depan pintu rumah baginda Rasulullah. Sayyidatina Aisyah yang ketika itu terbangun, merasakan ketika itu Nabi belum pulang dan merasa sudah terlalu malam. Dibukanya pintu, dilihat baginda Rasulullah. Siapa yang berada di depan rumahnya? Rasulullah. Siapa suaminya? Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala? Insan yang paling mulia berada baring di depan pintu rumahnya. Apa perasaan Sayyidatina Aisyah ketika itu? Dalam keadaan merasa bersalah yang luar biasa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi segera bangun ketika itu menghadap ke Sayyidatina Aisyah. Dikeluarkan perkataan, pasti perkataan yang dikeluarkan oleh Sayyidatina Aisyah itu adalah permohonan maaf kerana seolah-olah merasa bersalah kerana membiarkan baginda Rasulullah baring di depan rumahnya. Akhlak baginda Rasulullah ketika itu, apa yang sampai kepada Sayyidatina Aisyah adalah jari baginda Rasulullah, yang ketika itu menyentuh kepada bibirnya Sayyidatina Aisyah supaya tidak berucap apa-apa. Ditutupnya dengan jari yang mulia baginda Rasulullah. Seraya baginda Rasulullah mengatakan, aku minta maaf kerana aku terlewat balik, kata baginda Rasulullah. Ada tak suami seperti itu pada zaman kita? Kalau kita agak-agak, aku bagi salam banyak adik kau pekak. Rasa-rasa agak-agak jari ke jangan sampai di mulut ataupun ini akhlak baginda Rasulullah. Sehingga sebab itulah kenapa dikata-kata oleh Ustaz Mahathir tadi, seorang isteri yang memuji kepada suaminya luar biasa, sehingga para sahabat sendiri pun tertanya-tanya akan keadaan baginda Rasulullah di rumah. Kerana di luar baginda Rasulullah adalah orang yang tegas, berwibawa baginda Rasulullah, sehingga para sahabat nak melihat langsung kepada wajah baginda Rasulullah itu tak mampu merasa kehaibatan baginda Rasulullah, merasa kewibawaan baginda Rasulullah. Ditunduk pandangan
Yang dilihat hanya curi-curi melihat kepada wajah baginda Rasulullah. Sehingga apabila mereka yang dapat untuk mengintai wajah baginda Rasulullah itu balik keluar daripada majlis, saling tukar cerita bagaimanakah keindahan baginda Rasulullah. Seolah-olah para ulama mengatakan para sahabat berseronok-seronok menceritakan akan rupa paras dan akhlak baginda Rasulullah. Kita seronok tak tadi dengar kisah baginda Rasulullah? Kalau belum ada rasa seronok mendengar akan sejarah pribadi rupa paras baginda Rasulullah, kita belum lagi setara seperti mana orang-orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah. Para sahabat yang duduk dengan baginda Rasulullah pun sentiasa bertukar-tukar cerita dengan para sahabat yang lain. Sehingga disebutkan dalam riwayat ataupun dalam Sunan Tirmidzi ataupun dalam Syama'il Tirmidzi, bagaimanakah Sayyidina Al-Hasan minta kepada bapa saudaranya untuk ceritakan tentang sifat ataupun rupa paras baginda Rasulullah. Ini cucu baginda Rasulullah, tapi nak juga dengar bagaimana rupa paras baginda Rasulullah, dengan harapan mudah-mudahan ada sifat-sifat, ada rupa paras yang ada pada diri beliau. Ini kerinduan, ini cinta disebutkan. Sehingga cerita yang paling popular di zaman itu adalah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cerita yang lebih popular daripada ceritanya baginda Rasulullah. Kita zaman kita apa yang popular ceritanya? Sekarang ini yang paling hot adalah Iron Man. Kalau gelap kuat tu je lah tu. Zaman itu adalah ceritanya. Bahkan sebelumnya adalah cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa dah dulu? Sehingga ketika mana mereka nak tahu sifatnya baginda Rasulullah di rumah, adakah nanti kalau kami pun berhadapan dengan Nabi begitu keadaannya, rasa takut. Takut ini bukan bermakna takut seperti takut kepada harimau, tetapi merasa kewibawaan baginda Rasulullah. Bagaimana agaknya isteri-isteri Nabi yang sentiasa berdamping dengan baginda Rasulullah nak menghadap kepada Nabi? Tanya kepada baginda Rasul, kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana agaknya Rasul di rumah kamu dengan Rasulullah? Sayyidatina Aisyah, Rasulullah di rumah itu seperti lelaki yang seperti suami-suami yang lain. Bagaimana? Iaitu Nabi SAW akan menolong kami di dapur, menyapu sampah di rumah, memurah ketika itu susu-susu kambing untuk memberi minum kepada keluarga. Beliau menjahit kepada pakaiannya yang koyak, menjahit kepada kasutnya, dan bermanja dengan isteri-isterinya. Kata Aisyah, pernah Nabi SAW menyangkutkan dagunya di bahu tu, menempang seperti itu. Duduk di atas ribaku, kata baginda Rasulullah SAW. Allah. Ini akhlak baginda Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Hadirin, saya lebih tajuk untuk nak cerita pasal Madinah, iaitu bagaimanakah kepimpinan baginda Rasulullah. Saya ingin simpulkan, sebenarnya sebab itu dia katakan sebenarnya orang-orang yang dahulu ini lebih untung. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut dalam Al-Quran, "As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Yang lebih dahulu, yang lebih awal dari golongan orang muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang ikut kepada mereka itu dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, ini kita sebutkan adalah untuk membezakan bagaimana pandangan kita terhadap baginda Rasulullah. Golongan Ansar atau orang-orang yang menyambut kepada Nabi, hatta orang Muhajirin yang telah sampai lebih dahulu ketika itu, mengajar kepada kita untuk memandang kepada baginda Rasulullah itu dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan yang tak tergugat dengan apa pun. Bukan dengan hanya memandang dengan pandangan kepimpinan, bukan dengan memandang kepada akhlak, bukan hanya memandang kepada keberanian, bukan memandang kepada ketokohan, tidak. Tetapi yang dipandang adalah pandangan cinta, mahabbah yang tinggi, sehingga tak akan tergugat dengan apa. Sehingga ketika Nabi sampai ketika itu, mereka menendangkan lagu ataupun qasidah yang kita nyanyikan, Tala'al badru alaina, telah sampai